Korang perasan tak semua masjid penuh kan semalam? Orang rasa sebab apa? Sebab semalam kan Hari Raya Adha. So hari ni aku nak cerita Raya Adha untuk masjid kita orang, Masjid Kampung Pelda, Bukit Cerkar. Sekejap 8 pagi ramai orang dah datang untuk solat Adha. Sebelum solat, Imam ingatkan balik macam mana untuk solat Adha. Solat Adha kan kita buat setahun sekali je. So takut ada makmum yang ingat lupa. Tu Imam sampaikan khutbah pertama dan khutbah kedua untuk solat Raya Adha. Habis khutbah tu tepat pukul 9 pagi semua orang dah berkumpul untuk laksanakan ibadah kurban. Korang tahu tak, untuk tahun ni masjid kita orang terima 13 ekor lembu dengan 7 ekor kambing dengan biri-biri. Kau kan banyak jugalah untuk tahun ni. Tapi alhamdulillah semua binatang kurban untuk tahun ni beri kerjasama yang baik. Untuk pengetahuan korang, pihak masjid dah agihkan semua tugas-tugas untuk petugas korban tahun ni. Jadi semua akan tersusun insyaAllah. Tengok ni, yang ni tim tumbang lembu, ini pula tim lampah, ada tim kapak tulang, ini tim kembus, hati-hati dik, jangan dekat sangat. Tim daging, tim panjat, tim bos bola. Allah, sabar je lah. Last kali tim agihan daging untuk dia agih kepada fakir miskin, asnaf dan semua ahli karya. Semua berjalan lancar. Tiga-tiga ikut. Untuk pengetahuan korang, Dayi Syed ada kurbankan seekor lembu dekat masjid kita orang. Dayi Syed ambil kesempatan untuk sembelih sendiri lembu beliau. Alhamdulillah, yang ni pun berjalan lancar. Berapa tahun pula, masjid pun agih keras buat daging-daging kurban kepada semua ahli karya. Elbow pula nak cerita. Muslimin je kan? Muslimat kat mana? Muslimat hadis dekat belakang. Tengah siapkan hidangan makan tengah hari. Kali kambing dengan sup tulang. Yang ni ada peserta buat akikah. Jadi pihak masjid masakkanlah. Apapun, terima kasih kepada semua petugas-petugas yang gotong royong sama-sama dalam program korban tahun ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala pengorbanan yang kita lakukan dan menganugerahkan kepada kita semua keberkatan, keampunan serta kekuatan untuk terus istiqomah berada di jalannya. Amin.